Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okey, hari ni aku turun dekat Pekang, nak mancing udang galah. Ni tempat baru lah dekat Pekang ni. Harap ada hasil malam ni. Sebelum ni aku turun dah naik sutong dua kali kot lah. Tapi kumpau. Jadi tak ada konten lah. Okey, jom. Ikut aku ngai udang. Ramai juga orang sini. Boleh tu dah. Kena tengok dah, baru pertama kali mari sini. Okey geng, kita teras sini dulu lah. Sini tak ada orang. Ini penuh rupanya tanya abang tu. Ramai duk ngai kaki lama. Ni jenis gini. Jenis beteng gini. Kita teras tu mana ada. Ada manis-manis malam ni. Kena set up dulu. Okey geng. Hari ni pakai popong. Popong. Kita tengah tu. Lama ngai udang galah. Tengah tu 2-3 batang. Sama kita selawat dulu. Allah. Boleh lah. Ada makan. Baru nak lepak. Ikan lama. Bismillahirrahmanirrahim. Duri pula. Lama lagi. Ni buat ikan kering geng. Kasut berat. Main lama kata malam ni. Ikan. Okey geng, aku pindah tempat dekat ni, depan Museum Sultan Abu Bakar. Aku teras sini sebab tadi situ pun banyak ikan. Aku ingat nak pergi kat Jamatang tu, tapi Jamatang tu dia ada rock sikit bayar. Nak belakang. Teras sini. Okey. Geng, baru nak pindah spot. Boleh sekor anak udang. Ada sini udang, cuma
Halus. Alhamdulillah. Suat yang kedua. Alhamdulillah. Udang kedua. Udang ketiga dah. Okey geng, sekarang lewat dah. Nak pukul 3 dah. Jadi hasil ini tak berapa banyak sebab kita banyak try spot baru. Lepas tu banyak beralih kot lah. Jadi okay, ni hasil. Boleh lah. Kagak lama banyak. Udang 3 ekor je. Itu. Okey geng, kita jumpa lagi lah. Akan datang. Ni pun nak pukul 3. Lama tak buat video. Ni pun senyap lah. Tak makan mana. Okey, jangan lupa subscribe, komen. Okey. Dadah.